Ui, lapar lah, Coh. Kamu tak ada ke duit nak beli makan? Habis dah buat beli tikam. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Tikam tu haram tu. Apa pula haram? Aku beli tau, bukan curi. Itu beli pun haram. Oh, beli pun haram eh? Ha, Oh, tak apalah, aku jual je lah lepas ni. terkorak kamu. Kenapa? Jual pun haram. Jual pun haram. Yalah, aku cuci tangan lah. Tapi itulah nak makan apa, lapar ni. Pokok mangga ni. Banyak buah mangga ni. Kita ambil tak? Astaghfirullahalazim. Tadi kamu baru je cakap pasal halal haram. Pokok orang ni haram mencuri tahu. Kita bukan curi. Habis tu? Kita ambil. Oh, ambil tak apa. Ambil tak apa. Moh kita ambil. Moh. Sekejap. Tinggi ni apa mana nak ambil? Alah, apa susah kamu baling je slipper. Kena karang jatuh lah dia. Oh, okey. Sekejap ya. Oh, Allah. Oh, apa mana masuk dalam tu? tak apalah. Kamu pergi je ambil balik slipper. Pagar buka tu. Pergi. Lari! Pintu tutup tu. Aku ingat lain clear ni. Cantik. Jom pergi ambil. Aku dah bawa galah. Cantik. Jom. Cepat. Nak mana ni? Yang tu. Sekejap. Allah, tak sampai lah. Cepatlah. Apa yang lambat? No. Sekejap, tak sampai. Dia tak nampak ke? Aku tengah cuba lah ni. Ya ilah illallah. Cepatlah. Sabarlah. Benda tak sampai. Ya Allah. Benda rendah pun tak boleh ke? Aduh. Tu, eloknya sampai tu. Memanglah sampai. Tapi tengoklah sini. Cantik. Tuan rumah dah keluar. Lain clear. Moh, pergi ambil. Tapi kejap. Berapa mana nak ambil? Galah dah lah dirembat. Alah, kamu panjat je lah. Tuan rumah bukannya ada pun. Okey, kejap. Kamu cover line sikit. Tengok-tengok lah. Iyalah. Cepat sikit. Sekejap. Ni pokok mangga ke pokok rambutan? Dah kenapa pula? Lembik buah. Dah busuk lah tu. Oh, kena cari yang keras. Ambil lah ya. Yang kamu lari, kenapa? Nampak tuan rumah kot. Allah.